Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang kami kasihi. Anda bersama saya, Farisah Batrishah dan rakan setugas, Aisyah Zulaika, dalam episod khas ucapan Hari Raya yang kami bawakan dari SKKM Syed Sirajuddin. Bersama kita, Tuan Guru Besar SKKM Syed Sirajuddin, Encik Muhammad Nur bin Ibrahim. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar? Saya dari Sukses TV ingin merakam sedikit ucapan Hari Raya dari Cikgu buat warga sekolah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur bin Ibrahim, Guru Besar SKKM Syed Sirajuddin. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga SKKM Syed Sirajuddin sempena Aidilfitri yang akan menjelang 10 hari lagi. Saya mendoakan supaya kita dapat mengambil hikmah daripada sepanjang bulan Ramadan dan seterusnya kita akan menyambut Syawal untuk mengenang kesusahan rakan-rakan kita yang berada di serata dunia. Di sini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan kepada yang akan balik jauh di kampung halaman, saya doakan supaya selamat sampai ke destinasi untuk jumpa orang-orang yang tersayang. Di samping kita dalam kegembiraan menyambut Hari Raya, kita juga perlulah memikirkan mereka-mereka yang kurang berkemampuan supaya roh Hari Raya itu akan dapat kita sama-sama nikmati bersama. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih, Cikgu. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya ucapkan mewakili Sukses TV. Okey, terima kasih. para penonton, mari kita saksikan pula ucapan dari guru penekanan serta beberapa orang guru di sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Zulkarnian bin Hayat, Guru Penekanan Kurikulum SKKM Syed Sirajuddin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga SKKM Syed Sirajuddin. Selamat Hari Raya, selamat bercuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Zulkifli bin Omar, GPKM SKKM Syed Sirajuddin, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga SKKM Syed Sirajuddin. Semoga Hari Raya pada tahun ini akan memberi seribu makna kepada kita semua. Pergi ke kedai membeli santan disimpan di atas peti. Salah dan silap harap dimaafkan, jangan disimpan dalam hati. Assalamualaikum. Saya Ustazah Farizah mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Jumpa lagi pada tahun hadapan, insya-Allah. Hai, saya Teacher Hoirin ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua anak-anak murid SKKM Syed Sirajuddin, juga warga kerja. Selamat Hari Raya, selamat bercuti, hati-hati. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. 00. Bye-bye. Assalamualaikum, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Wah, masing-masing bersemangat untuk menyambut Hari Raya. Apa kata kita saksikan rakaman ucapan Hari Raya dari wakil murid pula. Assalamualaikum, saya Muhammad Syamil Amsyah, Wakil Ketua Murid, ingin menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya kepada warga sekolah. Assalamualaikum, saya Nur Ali Syadania, selaku penolong Ketua Murid, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat para warga sekolah. Begitu segak dan cantik sungguh wakil murid sekolah kita ya kawan-kawan. Demikianlah sudah episod khas ucapan Hari Raya dari warga SKKM Syed Sirajuddin untuk tahun ini.
Kami, mewakili tim dan kru Sukses TV, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Pesan pada ibu ayah supaya berhati-hati semasa memandu. Jangan main mercun tau. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Sukses TV. Broadcast with integrity. Jumpa lagi dalam episod yang lain. Sekian, salam Aidilfitri dan salam kemaafan.